Bila Zik jalan-jalan, Zik memang terpaksa juga nak review Azia ni disebabkan memang menarik mata Zik untuk melihat kreativiti dia, iaitu korang tengok dia masih mengekalkan konsep MDM tetapi dia ada tambah konsep lagi satu iaitu USDM, USA punya style First, korang tengok dia dah custom bumper yang standard tutup dekat sini. Ini yang paling Zik suka sebenarnya sebab dia tunjukkan kreativiti dia untuk tutup dekat bahagian sini. Lepas tu, dekat sini pula dia dah pakai rim Borbet geng. Ini korang tahu rim rasanya berapa harga market Borbet. Nak cari pun bukannya senang geng. Borbet juga. Lepas tu yang bestnya tinted. Sorry Zik bukannya nak review apa, tapi Zik suka tengok tinted dipadankan dengan dia punya cat tu memang ngam sekali. Zik tak tahu ini tinted warna apa, macam lebih kurang silver green pun ada juga. Tapi tinted dia dengan warna tu buatkan dia nampak ngam, buatkan nampak kita ni cantik dengan konsep dia. Boleh tengok belakang. Pipe dah terkeluar dah, siap buat dua lagi, dua pipe. Dengan dekat tepi dia, kalau korang perasan, dia tak buat wide body. Cuma ni dia kembangkan sikit fender ni untuk nampakkan dia lebih wide. Memang Zik cakap good job owner ni untuk selahkan kreativiti dia pada kereta Azia ni untuk jadikan dia lebih stand out. Sebab Zik, ini konsep memang lain daripada yang lain.